Betul ke epidural injection menyebabkan slip disc? Assalamualaikum, saya Dr. Syarizan daripada Kuala Malaysia Hospital Setapak. Suntikan epidural merupakan satu prosedur yang dilakukan oleh pakar bius ataupun anestetis dengan mencucuk ubat kebas melalui tulang belakang. Biasanya epidural injection ini kita gunakan untuk ibu-ibu yang nak bersalin, untuk kurangkan rasa sakit dan juga untuk pembedahan kaki. Di mana dia selepas cucuk ubat kebas tu, pasien tak akan ada deria rasa pada kaki dan dia tak boleh bergerak. Persoalannya, adakah epidural injection menyebabkan slip disc? Sebagai ringkasan, untuk menunjukkan bagaimana suntikan epidural diberikan, ini adalah model tulang belakang, bahagian ini adalah kulit belakang, ini adalah depan, perut semua dekat sini. Okey, so kita ada antara tulang dengan tulang, kita ada disc ataupun gel ya, yang pegang tulang atas tulang bawah. So apabila kita buat epidural injection, jarumnya akan masuk daripada sini ke belakang dan stop dekat space just before the spinal cord atau the nerve root. Before that, so kita tak tercucuk dekat situ, kita akan stop kat situ bila ada giveaway. So there's no direct contact antara space tu dengan gel kat depan. Tak masuk akal jika epidural injection tu menyebabkan kerosakan pada disc secara langsung sebab there's no contact. So bagi ibu-ibu yang nak menjalankan proses kelahiran menggunakan kaedah epidural, jangan takut, epidural injection does not cause slip disc directly.